Dia terkejut. Alah, rupa-rupanya kau datang sini nak minta unta kau je. Bukannya nak suruh supaya aku jangan serang Kaabah. Kan? Okey, apa jawab Abdul Muttalib? Unta tu siapa punya? Abdul Muttalib. Kaabah tu siapa punya? Allah. Jadi siapa yang akan protect Kaabah? Allah. Allah sendiri yang akan protect Kaabah. Sebab dia dah tahu dah, confirm dah, dia tahu dah yang kekuatan tentera Abdul Muttalib tak sebanyak tentera Abraha. Sebab Abraha ada tentera apa? Bergajah. Abraha ada tentera bergajah. Bukan tentera berkuda. Kalau zaman dulu tentera berkuda pun hebat, apatah lagi kalau pembesar tu ada tentera bergajah. Perang guna kuda hebat, tapi kalau perang guna gajah lagi hebat. Kan? Okey, lepas tu jadilah kisah di mana buka set sanalah. Di mana berlakunya Allah utuskan burung-burung ababil untuk turunkan batu yang panas. Batu-batu. Sehingga apa jadi pada tentera Abraha? Jadi daun dimakan ulat. Seolah-olah daun dimakan ulat. Badan dia jadi berlubang-lubang. Okey, sekarang baru kita nak masuk ayat yang pertama. Tapi sebelum kita masuk ayat yang pertama, okey, kita tengok maksud dia. Okey, cuba baca yang pertama apa? Kamu tidak melihat. Lam taro. Lam taro maksudnya? Kamu tidak melihat. Okey. Asfin, daun kayu. Daun kayu, asfin. Okey, Hijaratin. Okey, hijaratin tu maksudnya batu, tapi kalau tambah bi depan dia, dia jadi dengan batu-batu. Faham tak? Batu-batu. Oh. Cuba baca bi. Hijaratin. Okay. Dan last sekali, yang paling utama dalam cerita ni, apa maksud apa tu? Alfil. Alfil maksud dia gajah. Alfil tu maksud dia gajah.